Ingat balik niat pertama kau dalam trading ni apa? Cari duit lebih. Kalau aku salah, kau bagi tahu aku kat komen, aku bagi kau RM40,000 terus serentak. Faham? Wah, dia kalau VTEC ni macam ni. Hari ni aku dekat Mercedes Service Center. The reason why aku kat sini adalah sebab aku nak service S-Class. Tadi aku dah hantar dah pun keretanya. Keretanya kat dalam. Sekarang ni aku nak empty dulu. Aku dah nampak satu setup. Dah settle. Kita tunggu kereta ni siap. Dan kita tunggu running setup ni macam mana. Sebab aku ada bagi dalam rumah biru aku ni. Kau tengok ni jadi macam mana Goal by now. Let's go. Sementara tunggu servis kereta aku siap. Aku tengok dulu lah setup aku running berapa. Tadi dah kena sidai mat. Yo running weh. Yo 147 pips. Aku collect dulu. Kau tengok sini dalam rumah biru ni. Macam ni lah kau nak cover cost. Untuk kereta kau. Untuk monthly allowance kau, untuk makan dan minum. Senang kan? Benda senang. Kalau ada ilmu, semua senang. Kau tengok running lagi kawan. Aku berjaya collect $377. Itu bersama dalam RM1,500 Malaysia. Untuk servis S-Class, minor service adalah RM565. Jadi apa maksud kat sini? Aku profit RM1,500. Aku dapat cover almost everything untuk maintenance kereta aku. Ini Mercedes by the way, okay? Ini kereta sewa aku. Siapa nak claim aku kereta sewa, claim lah, kau ikut kau lah. Tapi kereta sewa ni aku yang hantar servis. Macam mana tu? Benda dah settle. Betul, budak rumah biru aku profit macam ni. Berdesuk mat. Padahal lagi lama ni servis ni aku kena sidai. Aduh, nasib baik ada makan kat sini. The reason why aku entry, kalau kau nampak sini, aku ada ajar tau dekat education video aku sebelum ni. Sekarang ni M15 sampailah H4 sedang membuat uptrend. Dekat M5 ada confirmation breakout, resistance breakout, and ada RBR. Now you know the reason why aku entry and why zero fruit. Bukan nak tipu mah. Ini semua legit weh. Ada ilmu, semua benda senang. Kau ada ilmu pasal trading kau akan jadi senang. Kau ada ilmu pasal kereta, kau repair kereta pun senang. Jom kita tengok jap apa jadi dengan kereta aku. Tadi abang ni ada bagi tahu aku RM1 ni problem. So aku nak tak nak kena tinggal, betul abang? Petak kak. Daripada minor service pergi ke major service weh. Betul kan? Ni problem sebab apa? Kita orang kena check dulu lah sebab ini berkaitan dengan dia punya sensor dekat dalam control unit tu. Kalau kata barang dekat Jerman, maybe 2 minggu. Kalau kata barang dekat Malaysia, paling cepat boleh dapat lusa lah. Aku nak kena tukar steering rack, control unit aku problem. It's a common problem juga untuk S-Class. So ini adalah first time aku kena tu. So daripada profit aku tadi RM1,500 Malaysia kan. Nak tak nak aku kena top up lagi lah untuk cover. And aku tak ada setup lagi. Tapi kalau kau nak standby setup tu, kau boleh tekan link kat bio, tekan di atas open browser. Trading ni simple sebenarnya. Tak perlu full margin. Kau kena jadi bijak sikit. Tolonglah jangan ikut. Ingat balik niat pertama kau dalam trading ni apa? Cari duit lebih. Kalau aku salah, kau bagi tahu aku kat komen, aku bagi kau RM40,000 terus serentak. Pam. Dia buat sistem macam cari orang tu, orang panggil apa tu? Awak cari orang, awak bawah saya. MLM. 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 Dia buat tu. Sayang bang. Terkena saya bang. Kena berapa tahun bang? 2. Deposit dia ambil RM8,000. Sambung bayar ni itulah. Kalau nak sambung betul-betul orang yang kita kenal lah. Yelah. Lepas tu bila kita komen dekat